Apa sudah jadi dengan dunia kita hari ini? Kita nampak peperangan yang banyak sedang berlaku. Kita nampak masalah sosial melanda dunia ini dengan sangat banyak. Kita nampak bagaimana politik hari ini memainkan peranan yang menyebabkan pelbagai amanah dipecahkan. Ini masanya untuk kita berhenti dan muhasabahkan bagaimana kita nak merapatkan saf kembali. Dalam surah As-Saff, Allah menceritakan keadaan yang suatu ketika dahulu pernah berlaku sedemikian rupa. Namun Allah berikan kita kabar gembira dengan diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya dalam ayat yang ke-9, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah telah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang dibawanya dan juga cara hidup yang jelas dan benar. Ini yang kita nak kena muhasabahkan. Bagaimana peranan Al-Quran memandu kita semua supaya akhirnya sistem kehidupan seluruhnya, baik politik, ekonomi, sosial dan segala sistem kehidupan kita ditegakkan dengan kebenaran yang betul, dengan cara hidup yang betul. Dengan itu penting untuk kita sama-sama baca, faham dan juga amalkan surah As-Saff supaya kita tahu bagaimana kita nak membaiki umat ini, membaiki dunia keseluruhannya supaya sama-sama merapatkan saf dan kita dapat berjaya di dunia dan di akhirat.